lepas tu kita nak ambil huda pula. Katalah huda pula nak peluk fi. Bukan huda nama orang ni. Hudan petunjuk. Nama tu huda mana pula? Bukan. Hudan salah sebut. Baik. Hudan maknanya petunjuk. Kalau hudan itu pergi peluk fihi, maka dia akan jadi makna fihi hudan lil muttaqin. Maka dia memberi makna fihi sebagai khabar cerita, hudan sebagai mubtada benda duduk belakang. Maka dengar, di sini kita jumpa ayat nombor 5. Ayat 5 iaitu ayat jumlah ismiyah, sebut khabar dulu, mubtada duduk belakang. Dan dari sudut makna ayat, sebut fihi dulu di sini memberi maksud kepastian. Maknanya sesudah dinafikan tidak satu keraguan pun ada di dalamnya, maka boleh ulang sekali lagi. Jadi kalau kita baca gini. Dzalikal kitabu la raiba fih. Boleh? Kita berhenti situ, kita boleh ambil sini. Fihi hudal lil muttaqin. Kita boleh baca gitu. Maka dia jadi ni ayat macam ni. Ayat double layer. Ayat double layer. Zalikal kitabu la raiba fi sa. Fihi hudal lil muttaqin. So di situ dia ada layer berlaku pada fihi. Dan kalau kita ambil fihi hudan lil muttaqin sebagai satu ayat, dia memberi maksud fihi adalah confirmation. Di dalamnya confirm ada petunjuk. Tapi kenapa hudan itu dinakirahkan? Kenapa hudan itu dinakirahkan? Kerana nak beritahu hudan tidak milik manusia. Petunjuk bukan di bawah kawalan manusia. Petunjuk bukan boleh di bawah kajian manusia. Petunjuk adalah hadiah. Sebab itu hudan itu daripada perkataan hadiah. Petunjuk-petunjuk ni hadiah yang Allah Ta'ala nak bagi. Maka tak ada siapa boleh kata dia boleh cari petunjuk dengan sendiri. Sebaliknya petunjuk itu adalah hadiah daripada Allah. Sebab tu dia nakirah. Dan dengar di sini, nakirah pada hudan itu, iaitu ada tanwin itu, samalah dengan nakirah pada raibah tadi. Sebab itu nakirah pada raibah yang bermaksud keraguan itu dinafi dengan la. Nakirah pada huda tidak dinafikan. Bermaksud keraguan dengan petunjuk dia tak boleh duduk sekali. Dia tak boleh duduk sekali. Kalau orang tu dia kata dia nak ikut Quran, tiba-tiba dia ragu, bermaksud dia tak ada hidayat. Maka dengar baik-baik, ayat yang mengatakan bukan semesti salah semua, bukan semesti betul semua. Sahabat, dengar baik-baik. Dengar, sebenarnya dia tidak mungkin bercampur antara salah dengan betul. Dengar dah, setiap pendapat, setiap pandangan tidak mungkin akan bertemu salah dengan betul. Kalau betul, betul. Kalau salah, salah. Dan yang paling menarik, raibah dia datang dari kita. Huda dia datang dari Allah. Sebab hudan hadiah. Allah yang beri. Raibah, keraguan, bukan Allah beri. Dia daripada putar belik. Sebab itu perkataan raib, mati di tengahnya dan sebutannya dengan ia menggambarkan putar belik. Hudan straight jelas. Hudan lil muttaqin. Bunyi dia tu sudah menggambarkan makna dia sebenarnya. Itu. Maka sebab itu dia sebut hudan lil muttaqin. Baik.